Huh, di suasana pagi hari. Di suasana pagi hari ada sahabat kita pula ni. Dia menghantar ikan dengar kata. Tapi kita tak tahu ikan apa yang dia hantarnya. Dengar kata ikan baik, Jom kita tengok ikan apa yang baik sangat tu. Alhamdulillah. Rezeki dia orang, kita cuma tolong saja. Okey, jom kita tengok ikan apa yang dia orang hantar. Tu dia Koma. Sampai tak nak tunjuk Koma ikannya. Allah, hai. Dia diselimutkan. Ikan apakah gerangan yang dia dapat tu? Kita tengok. Lama. Ada ekornya, cow. Termoleh, cow. Rezeki dia orang. Kita timbang dulu. Tengok dia orang timbang tadi 7 kilo 100 ya. 7 kilo 100. Okey. Rezeki nelayan di Sungai Perak Okey, cik pasang. Ngam. 7 kilo 100. 7 kilo 100. Alhamdulillah termoleh Sungai Perak. Okey. Termoleh ni dah belum apa-apa lagi pun dah ada permintaan untuk dibuat potong-potong. Alhamdulillah. Ikan termoleh ni saya buat keputusan saya pun akan jual potong-potong 7 kilo 100. Saya akan jual potong-potong. Bagi ramai lagi yang dapat merasa ikan termoleh liar Sungai Perak. Okey, mantap. Ada sebaro seko. Sebaro Koma, sebaro. Okey, mantap. Lama mantap Ya, itu dia. Tengok. Koma tengok ustaz weh. Ustaz pegang ikan termoleh weh. Alamak. Bawa balik sebaik semua. Mantap babu, mantap.